Saya pun ingat saya buat muzik sebagai hobi. Right. Saya tak tahu saya nak belajar muzik sampai saya terjumpa dengan ada cikgu muzik saya, Helen Yap. Bila saya pergi gig, saya nampak orang lompat. Saya tengok, wah ni, maybe you're one of them kot. Saya tengok, ni dah kenapa radio semua tak main lah lagu-lagu macam ni kan. Tu yang saya keluarkan OAG. Semua tu lah. OAG lah permulaan. Dari situ kita gerak. Tapi dalam fikiran, kalau you paling lama, you nombor 1, salah. Betul. Sebab anytime je boleh kena overtake. Saya rasa pesaing terbesar adalah media-media digital. Sebab rata-rata kita tengok jalan kan, kita tengok orang semua pandang phone macam ada dadah. Kita lupa kadang-kadang kita pergi sinema ni, kita nak enjoy. Betul. Yes, bestnya. Ya, pukul dia. Tembak dia kan. Macam best kan. Saya sendiri shot sendiri. Tu memang nak cek nak tu. From there, people say give people what they want. Saya selalu cakap give people what they don't know they want. So bila tahu generasi tu nak apa, you boleh kasih dia what they want yang dia tak tahu lagi. You perlukan kebebasan, keluarlah lagu-lagu yang kebebasan, you know. Tapi itulah, muzik ni susah buat duit. Sangat-sangat susah. Hello semua, anda sedang menonton dan mendengar podcast Lebih Masa. Hari ni tak ada Nick dan Nani. Ada Nani seorang sahaja. Sampai hati sepanjang kita bersiaran Lebih Masa ni, I think ni barulah kali kedua Nick meninggalkan saya berseorangan. So masalahnya sekarang ni Nick dia sibuk bersama, dia tidak sempat bersama-sama Lebih Masa. Tapi apa pun, kita meneruskan episod kali ini dengan seorang tetamu yang saya kira saya nak panggil dulu semua millennials, Gen Ys yang mungkin macam saya masa balik sekolah dulu-dulu, kita nak tengok video klip penyanyi tempatan. Kita macam masa tu rasa macam wow, inilah fenomena the artist urban Malaysia. Kita dengar lagu orang putih, orang Melayu yang nyanyikan. It was a phenomena masa zaman tu. Too Fat. Semua orang nak jadi Too Fat. Saya tak tahu, saya balik sekolah masa tu, macam tepi-tepi jalan semua tengah break dance kan. Dengar lagu Too Fat. Memang music R&B, indie, hip hop was really a thing. Memang music arus perdana. Saya ingat lagi masa tu saya ada prom. Wah, nampak tak? Kita dulu ada prom. And yang panggil masa tu pun artis Rashmonu, VE. I mean, that was the time, man. Jadi especially to millennial. Tapi saya kira episod kali ni pun it will relate to not only Gen Y. I think Gen Z pun boleh relate. Kerana sosok kita pada hari ini, dia relatable sebab macam-macam yang beliau buat. Alright. Bukan saja dia mengubah landscape muzik tempatan antara individu yang banyak bentuk Malaysian pop culture, I must say. So hari ini bukan je kita nak sembang nostalgia, tapi of course kita nak bincangkanlah tentang arah industri kreatif, lagi-lagi dengan kemunculan AI and ada banyak OTT platform digital, dan mungkin kita nak borak juga tentang perubahan cita rasa generasi sekarang ni. So kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Ahmad Izham Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You were my former boss. Jeng. Saya nak cari gambar selfie. Saya pernah ambil gambar selfie. I think masa tu we had like a macam kat atas panggil yang dekat top tu kan ada macam rooftop. We had like a sports kind of thing. Oh ya ke? Saya nak cari selfie tu. Saya nak buktikan kenapa kita ada vampire di sebelah ini. Tak adalah. I can tell you in that photo, I look older now. How come you never age? Pasal itulah saya pakai topi. Sebab rambut dah hilang. Rahsia dia pakai topi. Rahsia dia pakai topi. Lepas topi pun tak ada kena matahari. Jadi kulit pun kita macam baby lah kan. Menutup air. Oh my goodness. I couldn't believe it. I think 1969 kan? You were born 1969. Betul. Tapi hujung tahun 1969 saya menghabiskan masa 16 hari dalam the 60s. Terus masuk 70s. Terus 70s kan? Wow, how is it like to be your age now? Itulah dia. Okay. Alhamdulillah. Semua okey saja. Dan bersyukurlah setiap hari boleh bangun. Saya berjalan setiap hari lebih kurang 10,000 step lah. Okay. Taking note. 10,000 steps. Minum air kosong kalau boleh. Banyak. Sentiasa dalam ada misi. Sentiasa ada misi atau kerja yang kita boleh, macam mana orang cakap,
dan kita ada direction, dan kita ada Right. vision, kita ada mission. Saya rasa orang yang ada hala tuju dan ada cara-cara untuk menghala ke hala tuju dia, dia lebih ada purpose dalam hidup dan mungkin helps them to stay young. Datuk dulu SBP kan, sekolah berasrama penuh. Ya, yeah, betul. Wow, Yeah. shout out SMS Sekolah Mendengar Sains Selangor. Ya, yeah, betul. SMSS. SMSS. Ya, yeah, sentiasa di hati. Wow. Ada tak your batch sekarang yang ada prominent figure Oh, in your ada batch? satu Major General Wow. di Tentera Udara, nama dia Okay. Major General Amir Mahmud. Shout out. Syarah. Tapi rata-rata kita kalau jumpa reunion kan, saya memang bangga dengan semua orang lah. Right. No matter where they are in life kan. Sebab saya rasa semuanya dia punya SMS jiwa kental, Itu. selalu humble dan selalu lepak kan Right. buat kelakar-kelakar yang tak kelakar. I think that's us lah. Kita we call ourselves 69ers sebab semua lahir tahun 69 kan. 69ers. Jadi kita orang lebih banyak, dia macam we don't take ourselves seriously lah. Kita rasa macam everything is, kita boleh happy je. Nice. Tapi daripada budak sains, tiba-tiba sekarang buat benda yang different from science. Itulah. So tell me cik, kenapa? Macam mana boleh? Tapi Saya sebelum tu cocok. Budak sains dulu lah, kita cerita Okay. lah. Alright. Anything how were you like masa menjadi seorang Budak sains kan? Yes. Oh, okay. Saya memang kecil dulu. Saya tak membesar sampai umur saya 16 kot. Saya kecil sangat. Antara yang terpendek dalam kelas dan terkecil. Halus lah. Dan juga budak PJ. Budak PJ memang jadi bahan lah dengan diorang semua kan. Tapi tak apa. Lepas tu saya daripada sekolah Lasal PJ tau. I see. All boys. Right. So bila masuk kelas tingkatan 1 tu, bila masuk all ada co-ed lah kan. Yeah. Dah lah sebab saya kecil kan. Yang budak-budak yang besar-besar atau yang macam-macam semua dah ambil seat yang jauh daripada perempuan. Saya terpaksa duduk sebelah perempuan. Adalah gap dia kan, tapi perempuan. Jadi saya menggigil. Tak tahu nak cakap, sebab tak biasa ada perempuan sebelah. Yelah. Macam ni apa nak cakap Datuk dengan dia. sebenarnya senior Nick Nazmi tau. Dia pun dulu Lasal juga PJ. Oh, ya Tapi ke? dia taklah cerita dia menggigil duduk sebelah perempuan. Sudah tahulah. Saya menggigil sebab saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya macam Old boys school kan? Macam tu lah, macam ni lah. Tulis menggigil, tangan tak tahu nak cakap apa kan. Tapi okey lah. In the end, it taught me a lot lah. Saya banyak belajar dekat sekolah Sains Selangor tu. And So ada tak any kenangan-kenangan kelakar-kelakar seram masa dekat asrama? Oh, ada. Kau memang you budak baik. tak, budak baik tu nampak je baik kan. Tapi sebenarnya tolong-tolong lah. Orang nak fly kan, kita pun tolong-tolong sikit lah kan. Tapi Bodoh sikit tolong-tolong sikit. Tapi saya tak fly lah. Sebab saya penakut. Penakut. Memang penakut. Budak kecil halus dan penakut. Tapi yang saya jumpa, saya punya tempat happy place saya tu kat Dewan Sekolah. Ada piano buruk kat situ. Situlah start main piano. Sambil saya main piano tu ada gadis-gadis bermain badminton. Daripada form 1 sampai form 5. Jadi every time saya main macam lagu yang diorang suka, Menghiburkan hati para wanita dulu. badminton. Betul. Lagu Madonna, lagu Wham kan. Wow. Lepas tu kadang-kadang lagu Fly Beats. Lepas tu dia macam sekali nyanyi sama kan. Jadi bila saya menghiburkan diorang, saya pun rasa macam best. Ya, diorang ada tak request? Oh, ada. Nak lagu Wake Me Up Before, tak ada? Ada macam tu. Style macam tu. Wake me up. Ya betul kakak ni kan. So nasib baik saya dianugerahkan dengan telinga yang okey, dapat dengar okey. Lagu ni macam tu saya try lah. Saya try. Jadi kita try lah, kita main jadi. Tapi masa tu Datuk memang dah pergi classes piano and all lah kan. Ada satu time tu. Okay, saya main piano yang jenis rock and roll lah, relax kan, sama-sama santai-santai kan. Ada juga main piano yang macam stick to the note saya kata kan. Okay juga. Jadi selalu main untuk lagu negaraku dengan lagu sekolah. Ada perempuan ni lah junior saya dulu, dia main kan untuk sekolah, ada lagu sekolah kan. Tapi hari tu dia sakit. Jadi cikgu, siapa boleh main lagu sekolah? Saya boleh main. So terus main sekolah, kita rock and roll kan sikit lagu tu. Wow. Lepas tu negara aku pun kita macam ada lain sikit kan.
terus tak dipanggil lepas tu lah kan. Tapi budak-budak kat belakang enjoy. Jadi rockstar masa Tak, tu. Ingat okey lagi lah. tak key lagu sekolah? Ingat lah. Ingat. Lepas tu macam buat ada additional lah. Ayolah kena bagi- tambah sikit macam tu. Wah, macam cara macam cik. Macam real lah. Elton John aja. Cik pandang sebelah Oh kan. my pandang God. Tapi sebenarnya kelakar-kelakar je Saya kan. sangat sure budak-budak perempuan zaman tu macam Tu ada juga. Ada juga. Tapi tak dapat lah surat ada bedak. ayolah, malangnya surat yang saya dapat semua daripada kakak-kakak. Oh, Kakak angkat. yelah, comel. Ya, nak jadi girlfriend tak ada. Tak ada Sebab dia ada budak-budak main bola, main rugby kan semua tough-tough. Ya. Saya halus. Kena friend zone. Kena friendzone. Bukan, companies. Tapi cerita tentang piano, saya ingat lagi nak kongsikan pada para pendengar kita lah. Masa dekat masa tu Datuk, nanti kita akan cerita lah tentang ATV dan sebagainya. I still remember dekat Primeworks studio tu. Bukan dekat Primeworks, ada piano kan? Kat Primeworks? Primeworks betul-betul. Piano tu letak kat tengah-tengah tu. Siapa nak main-main lah. Was Betul. that your idea kan? Ya, idea siapa nak main lah kan. Piano tu daripada pembelian media prima Synchro Sound dulu, ada piano grand piano Okay, lah kan. Dia letak lah. Piano tu agak mahal. Yeah. Tapi satu hari saya tengok piano tu mahal-mahal, sangat mahal lah. Harga kereta yang mahal-mahal tu kan. Okay. Selalu saya tengok dah piano, ada orang tulis dengan pensel A, B, C, D. Kan piano mahal tu. Dan tulis keras satu kan. Cakap alamak kesian kalau orang yang mahal tengok menangis je. Awas budak Saya Primeworks siapa yang buat tu? Saya tak tahu lah. Nasib baik tak ada Nani was here. Tak ada. Tak ada. Nice. Tapi memang sedap bila dengar sesiapa main lah. Tak kira lah level apa dia main pun. Nice. Kalau dia main piano tu maknanya hati dia dah terbuka. Lepas tu orang keliling nak nyanyi bersama. Dan saya rasa itulah saya punya pendekatan saya, satu kerjaya saya daripada kecil. Daripada saya main piano untuk mak saya, untuk budak sekolah yang awet-awet tu. Dan juga untuk masa kita release album, kata release movie ke apa ke, nak tengok reaksi orang terhadap benda yang baru tu, memang saya saya teruja lah every time saya tengok benda tu. Right. Okay, mungkin maksudnya memang dah memberikan bayangan yang memang Datuk memang more into music lah walaupun budak sains kan. Tapi masa tu macam mana? Your family memang dah okay ke masa tu? Masa kat sekolah? Dia orang biasalah, saya pun ingat saya buat muzik sebagai hobi. Right. Saya tak tahu saya nak belajar muzik sampai saya terjumpa dengan ada cikgu muzik saya, Helen Yap, yang muzik tersohor lah di Malaysia tu. Saya tak tahu. Saya ingat sebab kita main je lah. Lepas tu orang happy-happy lah kan. Lepas tu saya memantau saya jadi doktor ke, jadi mathematician ke, saya tak tahu. Kan? Saya tahu saya suka muzik, tapi I don't know whether it was going to be a career lah. Okay. Masa tu siapa you punya music reference? Masa zaman-zaman sekolah dululah. Banyak lah. Daripada kumpulan Scorpions sampai ke Pink Floyd dulu. Kalau local Alley Cats, Kenny Remy Martin, banyaklah, semualah. Dan Wham, Prince, Michael Jackson, semua saya masuk je. Saya try dan saya cuba tahu apa yang mereka ingin sampaikan dan saya cuba be part of that lah kan. So after SPM, ke mana haluan masa tu? Pak SPM saya dapat tawaran beasiswa lah daripada JPA, alhamdulillah. Tapi dia suruh saya buat law, international relation atau economics. Dari situ saya tanya abang tu, abang ada tak muzik kan? Abang tu kata, Masya Allah budak ni. Betul cakap, Masya Allah kau ni. Ahli Dan muzik. tak ada kerja ke ahli muzik. Sorry dek, tak ada dek. So tadi saya hampir ambil economics kat US. Hampir. Sampai saya terjumpa Helen Yap. Lepas tu dia jam, dia kata, Izam you should go to Berkeley lah. Kalau Helen Yap kata saya pergi Berkeley, saya pergi Berkeley lah. Itulah jadi saya terkesana pula. Tapi masa tu memang zaman tu sendiri memang, yelah orang kata muzik tu maksudnya tak ada masa depan lah. At that time memang masih ada stigma sampai sekarang. Sampai sekarang kan sebenarnya. Masa saya pergi tu, ni jarang saya cerita ni, mak saya dapat komen-komen lah daripada kawan-kawan dia. Izam tu belajar muzik, balik dia main kat pub mana? Dia main gitar mana? Dia main gitar rambut dia panjang kan nanti? Tu yang kelakar tu. Sebab itu
0.5% of musician lah. Right. Kan? Yang lain yang belajar muzik, yang lain banyak jadi arranger, jadi film composer, jadi manager, jadi lawyer. Banyak sangat kerja dalam muzik ni. Dan juga tak masuk dalam muzik, sebab apa yang belajar dalam muzik iaitu belajar biasalah, belajar dengan orang, belajar macam mana bekerja dalam kumpulan kan. All those dynamics you akan, kalau you tak ambil muzik pun, saya ada kawan saya yang berhenti muzik jadi pilot, jadi businessman, jadi engineering, tapi apa dia belajar muzik tu dia pakai. Saya rasa tak salah kalau orang belajar muzik. Tapi memang sampai sekarang kan, sampai sekarang pun memang masih lagi that stigma of buat music tak ke mana-mana tu masih lagi ada. That's the reality of it. That is the sad truth lah. Sebabnya music ni dan juga apa-apa seni kreatif ni, dia merupakan jiwa kita. Kalau kita maju tapi tak ada jiwa, jadi semua ni jadi very keras lah. Jadi jiwa dia memberi kita makna dalam kehidupan. Muzik banyak menolong. So Datuk rasa macam mana ada ke generasi sastrawan, karyawan ke macam nampaknya malap? Ada. Saya rasa ada. Sebab dalam kita mengejar pembangunan, mengejar menjadi Malaysia yang moden kan. Lama-lama kita akan sedar bahawa Malaysia yang moden ni, kalau semuanya dari segi infrastruktur, which is okay, right? Tetapi kita nampak big shiny buildings. Tapi dalam big shiny buildings tu, bangunan-bangunan yang cantik, yang lawa, tapi dalam tu orang dia macam robot. Itu kan kehidupan yang kita nak kan. Ataukah lebih bagus kalau building dia tak shiny sangat, tapi orang dia meriah, kreatif dalam tu, dan perhubungan di antara manusia tu akrab, baik dan menjadi sesuatu yang lebih baik kan. Datuk rasa lebih kita best. punya sistem pendidikan ni, betul ke kalau orang kata dia tak begitu friendly for like music, music centric? Dia kita more STEM oriented. Adakah STEM oriented ni dia akan bunuh pula social sciences ni? Sebenarnya music ni, sebenarnya music ni matematik. Right. Sebab sebenarnya kita ada 12 note kan. Kalau kita nak buat satu chord tu ada 3 note. 3 note, 1, 3 dengan 5. Nak tambah 1, 7. Kadang-kadang 6 ganti 7, kadang-kadang 11 ganti 4, kadang-kadang 9 ganti 8. Tu memang teknikal. Tapi itu matematik. Dan kita kena main chord tu mengikut masa yang ditetapkan. Jadi sebenarnya kita macam melukis in real time. Tukar. So rasa itu matematik. Kalau you tak tahu matematik, lambat you dah faham muzik. Dan kalau you faham muzik, cepat you faham matematik. Ya, patutlah. My father dulu dia main piano. Lepas tu anak-anak dia semua dia tak bagi. Because I think dia rasa anak dia tak cukup pandai. Tak adalah. Say sorry daddy, but dia kata, no, I don't think you can play piano. Terusnya. So matematik very fail one. Kata dia tak ada harapan. Tapi betul lah, sebab nak main muzik ni, dia bukannya macam orang ingat macam syok-syok kan. Dia memang kena bijak. Memang mencari tahap, bukan kepandaian, lain your brain. It's a different side of a brain pun. Fungsi otak you jadi lain sikit. Jadi bila belajar muzik ni, tak semestinya alamak dia tak ada kerja. You belajar creativity. Sama dengan you belajar seni ataupun sculpture. Kalau kata nak jadi businessman, boleh juga jadi businessman. As long as you belajar keusahawanan semua kan. Gabung semua. Jadi lain dari lain. Tadi macam Datuk cakap tadi, you met with Helen Yap masuk Berkeley. Tapi masa tu siapa yang fikirkan macam kos mana nak masuk semua? Macam how did it happen? The journey? Helen Yap tulis surat kat Berkeley. Kata zaman dulu kan mana ada email apa benda. Tulis surat. Lepas tu masuk nak Google pun macam mana Tak ada Google. Dia dapat surat, dia minta prospectus. Dia hantar, dapat balik, saya baca. Ni harga dia, beritahu mak bapak lah macam mana kan. Tapi alhamdulillah diorang support. Tapi kesian jugalah diorang. I learn a lot later in life. Dia banyak sacrifice, banyak pengorbanan untuk saya. Tapi dia senyap, tak pernah beritahu. Dia jual semua nak dan dia tak pasti pilihan saya itu betul ke tak. Dia tak pasti. It's a gamble for them at that time. Jadi bila dia jual kita semua, apa benda dia jual, dia gadai semua nak buat ni, itu dia pun menggadaikan dia punya kemewahan sendiri. Jadi sampai sekarang saya memang terhutang budi lah kepada kedua mereka, arwah dah dua-dua. Tapi kalau dari situ saya pun nak ambil penglihatan yang sama pada anak-anak saya. I say whatever you want to do, I will support. Buat je. That's why I tell everybody, my mother said,
And she said this, kalau nak jadi tukang sapu sampah pun, jadilah tukang sapu sampah number 1 in the world. Right. Jadi anything you nak buat, you nak buat cawan ke. Tapi so far anak-anak Datuk apa yang diorang punya diorang satu minat? tu yang tua, dah 29 tahun. Oh, Masya Allah. Kan? Dia music, dia buat music distribution. Right. Dan macam dia tolong distributekan lagu-lagu kepada Spotify semualah. Lagi satu dia technical artist untuk syarikat gaming. So dia buat coding, programming lah. Jadi dulu dalam bidang kreatif. Nice. Tapi bukan music yang main music lah. Yang saya seorang masih main music. Tapi anak saya lelaki tu yang nombor 2, dia ada main dalam band lah, jadi sessionist untuk dia main drum semualah. Tapi anak-anak ada tak pergi kepada Dato' and kata pasal dia punya work minta you punya pendapat? Adalah ke tak? Tapi saya rasa sebab kita selalu borak kan. Dia tak pernah datang ini macam mana. Tak ada. Dia macam sambil tengah makan spaghetti tu, ni macam mana lah. Macam tu. Right. Lepas tu dia orang, saya rasa mereka ada pendirian sendiri. They are very very opinionated dalam, biasalah budak Gen Z je. Yeah, of course. Opinionated. Anak saya yang tua tu dia Gen Z tua ataupun Gen Y muda. Saya tak tahu mana satu kan. Dia pun macam very opinionated. Dia ada pendapat yang begitu kuat sekali yang dia pegang. Dan saya memang appreciate benda tu. Sebab kita orang Gen X ni, kita go with the flow. Okay lah, bos suruh buat macam tu, kita buat terbaik lah. Budak Gen Z sekarang, bos suruh buat macam tu, tak nak aku buat. Aku suka hati lah aku nak buat ni. So pandai-pandai lah kena fikir how to manage Gen Z tu kan. Right. Ini secara ada juga Gen Z yang lain kan. Ada Gen Z yang macam Gen X. Sebab selalunya kalau orang bergaduh tentang generasi ni, kita akan balik kepada siapa yang membesarkan Gen Z. Gen X. Betul. Dia Gen Y, millennial ni dia gaduh, akhirnya dia kata, it's your fault. Yeah, it's my fault. Gen X, it's your fault. Why you? But anyways, kalau kita balik ke masa Berkeley tu, siapa alumni yang dari Malaysia yang Datuk ingat lah during your time? Masa saya? Yep. Saya setahun ke 2 tahun awal daripada ACIS. Datuk ACIS. I see. Dan saya satu batch dengan Dr. James Boyle, itu anak Jimmy Boyle yang sekarang dia dekat Aswara. Isabella Peck, kawan saya Indra Syahril dari Singapura. Dan of course senior saya adalah yang saya tak jumpa lah bila dia dah balik Malaysia, Mac Chu, Jenny Chin, Helen Yap semualah. Dato' Mozani. Dato' Mozani saya jumpa masa dekat Berkeley, dia dah nak final year dah. Dato' Mozani yang RTM punya music director. Yes. Dan ramailah. Tapi kita orang happy lah kat sana. Masa kita belajar tu kan. Ada tak culture shock maksudnya? Sangat. Apa antara culture shock je bukan dari segi, nombor satu, dekat sana kita kan malu-malu. Kita kan orang Malaysia ni malu. Introvert. Bila orang cakap, bila terpandang orang kan, kita terus macam ni. Kalau kat sana, you pandang je dah terlock kan. You kena, hello, what's up? Kan? How are you? Bukan je dia nak tahu khabar apa pun, dia tanya je, how are you? What's up bro? Kita kena, everything's okay. Itulah. Itu saya tak biasa kan. Lagi satu orang Amerika ni suka cakap. Dalam kelas tu kita dah tahu dah itulah point dia. Dia boleh cakap lagi. Because of that, I think it's going to be like this. Kenapa mama ni bising? Lepas tu saya baca balik course outline dia. Participation 5%. Patutlah. Dia dah dapat 5%. Tapi kita orang kan diajar kalau dah tahu tu senyap lah. Tak ada benda nak cakap, jangan cakap kan. Tapi orang Amerika suka cakap. Dan yang paling ketara adalah quality yang saya jumpa satu dunia. Yang ni saya jarang cerita juga. Saya lalu rehearsal hari pertama saya lalu piano rehearsal rooms. Piano rooms lah. Orang ada piano kan, semua orang main kan. Saya langkah, semua budak-budak baru ni. Saya langkah bilik ke bilik, saya dengar semua main. Ya Allah, terlampau terror. Saya rasa macam alam saya nak balik kan. Lepas tu ada satu tu kita buat ear training tau. Ear training maknanya kena kekuatan telinga kan. Dia dapat tangkap kan. Dia suruh dengar lagu Frank Sinatra ke apa ke. Yang memang jarang orang dengar tau. Okay, 2 kali dengar aja. Dia suruh tulis chord. Tulis chord, tak ada piano dulu. Tulis chord dengan note dia lah, dengan dia punya melodi. Saya tulis lah, okay, saya rasa ni lah. Saya submit, dia kata, your key is correct, your notes are correct, okay. Orang sebelah saya tu, 17 tahun, saya masa tu 18, 17 tahun daripada Itali,
dia submit score dia dengan dia punya trumpet, trombone, saxophone, semua satu score tu. Wow. Dia, dalam 2 kali dengar tu dia boleh tangkap semua tu. Cikgu pun terperanjat. Masa tu baru saya nak balik jugalah. So memang very kompetitif lah. Kompetitif. Dari situ saya fikir, saya ni tak akan jadi pemain jazz yang gila macam diorang ni kan. Tetapi saya minat production. Right. Dari situ saya ambil music production and engineering. Saya dalam studio lah. Kerja saya tell people how to play je, tapi saya tak main sangat. Right. Okey lah macam tu. Okay Datuk. So balik tu mungkin Datuk boleh ceritakan briefly macam mana positive tone tu start. Sebab saya sebenarnya saya ada ijazah daripada Suffolk University, namanya MBA, Masters of Business Administration kan. Jadi saya gabung dengan muzik saya. Saya memang berhasrat nak buat syarikat rakaman. Tapi bila saya balik, saya terjumpa balik Helen Yap. Tu dia kata jumpalah si Kenny daripada Kenny Remy Martin. Dia ada positive tone, dan lucu dia, saya ingat kenapa dia bernada positif kan. Tapi bukan, dia company dia positive tone. Why you telling me he's got a positive tone? Like what's this man? Are you all Pun happy? intended. Lepas tu dia kata dia dah release satu album, Leonard Tan, Bintang Bukannya Satu. Lepas tu tak buat apa-apa lagi yang company tu. Jadi saya fikir okay, this is time my business skill must come to work lah. Saya ambil apa yang saya belajar dalam entrepreneurship. Saya buat market positioning, target positioning, saya call semua syarikat rakaman saya kenal, minta lah apa information dapat, saya cuba piece together apalah di mana industri rakaman Malaysia ni dan mana kita boleh masuk. Dan saya dapat lubang dia yang saya rasa yang kena dengan saya punya cita rasa, iaitu muzik-muzik urban. Tak sedar dirinya muzik. Orang kata mana ada market, tak apa saya nak buat. Tapi saya pergi gig. Bila saya pergi gig, saya nampak orang lompat. Saya tengok, wah ni, maybe you are one of them kot. Saya tengok, ini dah kenapa radio semua tak main lah lagu-lagu macam ni kan. Jadi saya kena buat. Tu yang saya keluarkan lah, OAG semua tu lah. OAG lah permulaan. Dari situ kita gerak. Right. Ada tak artis yang you approach tapi reject pada masa tu? Awal-awal lah. Tak, bukannya. Ke Datuk yang reject orang? Tak. Tak ada. Tak. Ada juga. Sebab dengan kejayaan OAG, dengan kejayaan Innuendo, dan juga Poetic Emo masa tu, the three paling awal kan. Dari situ ramai orang datang beratur ke positive tone. Jadi saya dapat memilih mana yang saya nak. Dari situ kita dapatlah. Tapi yang Too Fat tu dia merakam di studio saya, tapi dia tak pernah meminta. I see. Saya rasa mereka pun tengah fikir. Jadi saya dengar muzik saya pergi ini memang terlampau bagus. Dan dia punya fanbase dia terlampau ramai. Jadi saya rasa okeylah, kita sign lah. Jadi Too Fat lah merupakan fasa kedua positive tone masa tu lah, dengan Rafiq. Pertama OAG, Innuendo, Poetic Emo. Yes. Lepas tu adalah beberapa orang lagi macam Nice to Be Playground semua kan. Lepas tu fasa kedua Too Fat, Rafiq, VE semua, Pop Shabit. Tu nombor 2 kan. Down memory lane. Ada tak apa-apa projek yang memang melekat dalam hati Datuk until hari ni lah? Ada, okay. Ada satu album saya release, saya jarang kat cerita ni. Ni kira bukan scoop lah. Orang tahu, kalau orang tengok saya punya Twitter dulu, sekarang X kan. Dia orang tahu lagu favourite saya yang sendiri yang saya pernah terbitkan adalah untuk Liza Aziz. Nama lagu dia Tak Rela. Sebabnya saya suka lagu tu, saya cuba masa tu zaman saya perasan jadi Babyface. Jadi saya saya buat tu style Babyface yang masa late 80s nya style Babyface, or early 90s. Lepas tu saya panggil Innuendo tolong buat dia punya harmony punya note lah kan. Lepas tu saya fikir, saya kasih lagu tu dekat si Liza Aziz, Kak Liza. Dia nyanyi, saya tak sangka dia akan nyanyi macam tu. Sampai sekarang itulah number one lagu saya dengar dekat Spotify. Boleh tak lagu sendiri yang paling banyak? Tapi saya rasa macam dia semua kena masa tu. Ini sebelum release Innuendo ni. Ini is right before, lepas OAG, sebelum Innuendo, dan saya selit Liza Aziz dekat situ. Dan saya rasa macam puas hatilah. Of course the second one is lepas tu saya terbitkan album Innuendo yang ada Belayan Jiwa tu. Saya memang sangat puas hati.
Dan nombor 3 masa tu Fat. Saya tolong tulis lagu dan menerbitkan album diorang, terutamanya lagu Jezebel yang saya tulis lah dengan diorang. Tu saya rasa macam puas hati sangat. Masa zaman tu nak buat album, satu album lah, berapa modal dia? Dulu-dululah. Dulu kalau nak anggarkan 5,000 satu lagu lah, lebih kurang. Satu lagu. Dulu. Jadi kalau buat album 10 lagu 50, lebih kurang lah. Lebih kurang. Kadang-kadang mahal sikit, kadang-kadang murah sikit kan. Tengok macam mana. Sekarang lain. Sekarang kadang-kadang dia 15-20 ribu, kadang-kadang murah sebab dia tengok artis pula sekarang kan. Dulu artis tak kisah mana, you have that price range lah. Right. So gossip sikit lah, since you have the insider story. Too fat. Too fat Malik, too fat. Too fat? What was the Cik nak gosip kena bisik. Dia lagi slow lagi besar. Ya, tapi mic ni boleh pick up juga. Dia lagi bisik lagi T. Itu tak adalah. Diorang konflik dalaman. Apa punca je. Tak. Saya rasa diorang memang hala tuju masing-masing. Right. Malik nak style dia macam tu, Jofri juga nak style macam tu. Memang diorang dua-dua it's actually the natural progression untuk diorang untuk jadi solo artist. Jadi tak adalah gosip mana-mana. Right. Tak ada gosip tak boleh menjinjing orang itu sarang dosa. Baru punya peribahasa ni jarang saya dengar tu. So Datuk, setuju tak kalau orang kata macam kenapa zaman sekarang ni kejap. Ini berita yang baru kita terima, ada netizen tanya, Datuk masih kontak ke dengan Malik? Dengan Malik. Kadang-kadang ada. Nampak netizen ada je ni datang kan tanya. Ya. So tak ada no tea lah. Tak ada tea. Sebab kadang-kadang dia kata dia panggil saya bro. Bro Izam, dia text lah. Ni ada lagu nak main keyboard sebab saya pemain keyboard percuma. Jadi tak diminta bayaran. Sebab dari dulu lagi saya suka kan. Jadi saya rasa saya main keyboard untuk lagu Teman Pengganti dengan Jamal Bila. A few songs lah, 3-4 lagu untuk Malik, saya main untuk Joe. Saya join je lah kadang-kadang kan. Tapi itu je, Tuan salam, okay, how are you brother? Okay lah macam tu. So last time tu bila lah netizen kat luar sana begitu menekan-nekan dia. Apa dia? Biarlah, diorang semua macam nak tahu tentang Malik kan very mysterious. Dia memang mysterious? Mysterious lah. Dia macam tu, dia memang loner. Right. Tapi sejak kebelakangan ni tengok IG dia adalah juga dia promote artis yang baru. Tapi saya juga sebenarnya dah ada 2 tahun kot tak dapat contact dia lagi dah. Tak contact dia lagi. So Datuk kata you main piano secara free lah. Termasuk untuk diorang. Saya rasa itulah sebabnya dia panggil saya. Bukan sebab saya terror. Tapi sebenarnya berapakah rate Datuk Izam Omar kalau saya tak pernah charge, saya tak tahu. Tapi selalunya zaman saya, musician selalu kalau charge 500 hingga 1,000 lah satu track. Satu track. Saya tak pernah charge, so saya tak tahu. Masuk, okay. Belajar piano sekarang. Segera, So Datuk, mungkin kenapa agaknya you think, and in your perspective, adakah Malaysia dah hilang that cool factor? Dulu kan macam kita throwback balik, macam setuju tak apa sebenarnya yang berubah? Adakah algorithm social media ni yang actually kill the Malaysian pop culture, or in your perspective sebenarnya masih cool apa Malaysian pop culture? Tak, dia ada dua-dua belah pun betul pada pendapat saya lah. Sebab algorithm ni ataupun apa yang saya panggil orang ramai ikut kan, memang sentiasa ada. Tapi kalau dalam industri muzik ni, kita harus sentiasa membuat satu benda yang ke depan sedikit. Itu yang algoritma tak dapat tangkap. Itu yang AI tak dapat tangkap. Sebab AI kan dia belajar benda yang dah ada. Benda yang tak ada, yang ada crack sikit tu, itu yang sepatutnya manusia lah fill in lah, masuk. Dan tu yang saya kata, saya tak gentar atau takut dengan AI. Sebab AI tu penolong. Tapi sebab saya harusnya jadi manusia yang lebih pandai dari AI. AI tu macam laju, dia pertolongan. Tapi kalau nampak benda yang baru, dia tak tahu. Jadi saya kena, kita buat benda baru macam ni. Jadi that's why saya rasa banyak orang sekarang ni kalau boleh dia buat muzik dia melalui template. Jadi template tu that's why muzik dia lebih kurang sama. Kita harus pecah daripada template tu menjadi satu yang inovatif. Tapi kalau inovatif, kadang-kadang takut orang-orang dia cakap rakaman, takut. Dia kata, benda ni mana boleh jual kan? Tapi itu dari dulu lagi. Masa Elvis Presley buat rock and roll dia, orang kata mana boleh jual? Right.
Masa Beatles buat lagu ni macam mana boleh jual kan? Masa Jimi Hendrix ke Prince, mana boleh jual? Michael Jackson buat lagu macam mana boleh jual? Yang mana boleh jual tu akan jual. Tetapi dalam mana boleh jual tu 2-3% je yang berjaya. Yang lain akan fail. Tapi you kena tahu macam mana nak masuk 2-3% tu lah kan. So that's why I say in music industry, kalau you tengok kenapa muzik banyak yang bunyi sama kan, itu maknanya kita boring lah. Tapi ada 2-3% yang terror tu kita kena support dan dia akan pecah, dia akan breakthrough. Datuk, kalau in terms of entrepreneurship lah kan, especially in creative entrepreneurship ni, mungkin ramai yang kata the success rate tu tengok berapa lama you bertahan kan. Contohnya macam orang kata Luncai Emas sampai sekarang ada, Nur Record sampai sekarang ada, tapi Positive Tone contoh. What do you agree that the success of that business ke, ataupun Datuk ada perspektif lain, mungkin it's okay kalau kita close one and then we open up. It depends. The kalau measure. Dan yelah, sebab berhentinya Positive Tone pun sebab saya pergi media. Right, betul. Dan masa tu EMI beli Positive Tone kan. Jadi diorang lah continue. Tapi sebab saya pergi media, lepas tu saya rasa yelah, kita ada financial crisis semua tu. Jadi mungkin semua orang consolidate lah kan. Saya faham. Tapi dari segi journey saya, Positive Tone masa tu okay. Jadi kalau sekarang, kalau nak buat, kena buat benda yang baru lah. Tak boleh macam macam Positive Tone. Dia kena apa yang Positive Tone yang baru sekarang. Jadi cuba juga masa di Media Prima tu, saya buka syarikat rakaman dalam Media Prima. Right. Nama dia Monkey Bone. Monkey Dia Bone, rhyming pun macam Positive Tone. Monkey Bone. Kenapa Monkey Bone saya pun tak tahu. Tapi orang ingat nama dia kan, ada siap monyet tu kat depan. Color purple kan? Tak ingat saya. I remember the van was like purple. Ada purple, ada nice. Tapi janji ada monyet lah kat depan. Betul. Jadi Faizal Tahir, dulu Sheila Hamzah, Jacqueline Victor. Daripada One in a Million masuk jadi tu. Sebab tu saya fikir macam mana nak tolong diorang ni kan. Sebab kalau pergi syarikat rakaman biasa, mungkin dia akan diberi layanan yang biasa. Saya jadi istimewa sikit lah. That's why kita create Faizal Tahir ni album meletup tu kan. 2-3 dengan kita. Lepas tu, lepas tu saya dah jadi Primeworks. Right. Saya tak fokus lagi dah. So dia berhentilah jap. Mungkin lah daripada soalan you, mungkin sebenarnya kalau dari segi industri muzik ni, dia punya nama, dia punya orang tonggak utama dalam tu kena ada. Lepas tu baru dia boleh bergerak macam inovatif. Right. Kalau dia jadi corporate, mungkin tak perlu tonggak utama. Jadi dia macam dia ambil semua, dia jual semua. Dia nak business je. Ya, betul. Jadi kalau you sebut nama-nama company yang bertahan lama, yang kecil tu, sebab tonggak utama dia masih ada. Macam parti politik lah. Oi. Kan? Dia kalau ada, tiba-tiba kan, Nick tak ada, saya kenalah ambil. Saya tak pandai parti politik ni. Kalau parti Tupperware, okay, saya boleh lah. Parti politik dia ada poster boy kan. I mean, if dia yang menjadi penonggak utama sesebuah parti dia tu, hero. dia kena ada muka dia tu. Dalam cerita-cerita pun, kan manusia ni kita suka storytelling. Yes. Jadi kalau kita buat cawan pun, kalau ada orang yang kita tahu dia lah yang pengasas cawan ni dan hidupan dia dulu memang susah, dia lah hero. Betul. Kalau tidak, cawan ni cawan kan. Tapi bila cawan tu ada cerita belakang ni, cawan jadi special. Macam apek asam tu, kalau muka apek tu tak ada kat asam tu, orang tak beli dah. Tak beli. Macam tak best kan. Macam walaupun apek tu difitnah. Ini adalah asas, salah satu pillar utama storytelling. Yes, that's orang ikut orang. Dia tak ikut subjek. Jadi katakan kita buat, hari ni kita buat podcast pasal cawan. Right. Siapa nak tengok? Yeah. Tapi hari ni kita buat podcast pada pengasas cawan, orang yang telah membunuh 30 monyet di Kampung Kerinci. Aku nak tengok tu. Aku nak beli cawan tu. Ambil cawan tu, betul. So people follow people lah. Betul. That's why saya rasa kadang-kadang orang miss the point bila dia nak pitch saya cerita kan. Dia kata, this is a story about finance. I said, who cares? This is the story about batik. Batik is good, but who cares? Who is the person? Siapakah orang dia? Orang dia ada rag to riches story tak? Dia bangun jatuh tak? Itu yang kadang-kadang saya rasa orang miss bila dia pitch dengan saya cerita kan. Itu yang you study storytelling, bro. Kena study. Okay, Jangka Wanda, kita nak break sekejap. Nanti kita nak ceritakan lebih lagi. Mungkin kita nak masuk, kalau kita dah settle music, kita nak masuk pula ke TV. Let's talk about TV right after this. Okay. So Jangka Wanda dalam lebih masa.
lagi dalam Dabei Masa Podcast Cyber Keseorangan. Hari ini Nick Nazmi tiada. Tapi tak apalah, saya rasa Nick kalau dia join pun mungkin tak boleh relate. Kita ngumpat dia kan. Mungkin Nick tak dengar Poetic Emo. Tak, jangan. sebab saya marah dia tak join kan. Oh ya ke? So biar dia tersedak-sedak. Tak ada Saya lah. tengok kat rumah dia collection hip hop semua kan. Oh kan. Alright, Datuk Ahmad Izam Omar in the house. Halo. Second part of perbincangan kita hari ini ialah kalau tadi first part kita dah cerita banyak tentang music, tentang ialah dan sebagainya, mungkin kita nak cerita your transition kepada media during your time dekat ATV and what not, of course. Tapi mungkin kalau kita dapat lihat sekarang ni, siapa agaknya in your opinion pesaing terbesar industri media lah? Netflix ke, TikTok ke, AI ke? Tak, saya rasa pesaing terbesar ialah adalah media-media digital. Sebab rata-rata kita tengok kat jalan kan, kita tengok orang semua pandang phone, macam ada dadah kat phone tu. Okay. Macam ni je kan, jalan semua dekat makan malam macam ni, tengah hari macam ni, duduk kat tepi jalan macam ni. Dia macam benda tu dah macam, saya rasa kalau orang zaman 70-an tengok dia macam, apa jadi kat manusia Kan? Kenapa manusia pandang macam ni je? Ada mesej apa kat dalam tu kan? Jadi apa yang dia pandang kat phone tu merupakan cabaran terhebat kepada media yang tradisional. Sebab media yang tradisional memerlukan perhatian orang baru dapat subscriber atau dapat advertising kan. Right. Tapi kalau orang tu tak pandang media biasa, dia pandang apa? Jadi media yang tradisional harus ada dalam kotak magic ni. Kalau dia tak ada, dia lambat, dah sorry lah bro. You kena do again, start again, pecahkan balik bisnes. Dan saya rasa itulah sebab saya tak berani nak cakap TikTok. Minggu depan mungkin bukan TikTok. Right. Sekarang Threads Betul. yang kuat, Tengah kan? gila sekarang. Lepas tu apa lagi kan? Dulu pun ada satu aplikasi apa, Clubhouse yang Clubhouse kejap but it je. didn't work. Lepas tu masa Twitter mula keluar, saya memang ligat dalam Twitter. Saya dapat alhamdulillah dapat 200,000 followers. Right. Tapi tiba-tiba hilang. Jadi sekarang saya 200,000 followers. So macam bila saya type something semua tak jawab. Macam semua tak ada kat Twitter lagi. Echo. Tapi dalam Instagram saya yang tak banyak mana, Right. ya bila saya post something banyak reply berbanding dengan Twitter. Maknanya semua dah berhijrah lah. Nama je kat Twitter tapi X tapi tak ada kat situ. Sama dengan benda-benda lain lah. Facebook orang katakan untuk orang tua. Sorry siapa yang pengguna Facebook kat luar kan. Boomer kan. Jadi itulah anak-anak saya dia orang saya tak tahu apa dia orang tengok. Semua ada sendiri. Tapi jadi, Datuk sendiri, are you chronically online juga ke tak? saya cuba How is your saya screen cuba time? nak pecahkan. Cik. Saya cuba nak pecahkan. Sebab bila kita pandang ke depan, ke tepi, ke sana semua kan, kita nampak dunia. Kita ke sini, dunia dalam ni lah. Kalau benda dalam ni, dunia ni boleh memberi kita maklumat ataupun boleh menggerakkan hati kita untuk menjadi manusia yang lebih bagus atau belajar something new kan, dan okey lah kan. Tapi kalau dia kosong, yang kita dapat tu kosong, is hiburan yang macam kosong kan. Yeah. At the end of the day, kita tak bergerak daripada A ke B, kita masih kat A. Kalau orang lain semua dah pergi A, B, C, D, kita masih kat A lagi kan. Jadi kita kena pandai membahagi masa, tahu tak okay, apa yang orang kata doom scrolling tu versus apa yang orang kata okay, let's learn something lah. Right. Tapi nothing beats lah kalau dapat ada buku, baca. Saya rasa itu memang saya fokus sebab tak ada hilang concentration. Ataupun pergi pawagam, tengok movie kan. Sebab kita kat situ je kan. Sebab kalau kat rumah tengok TV, kadang-kadang kita tengok TV Tengok sambil juga tengok phone. betul. Dan ada orang panggil, sidai kain. Alamak, sidai kain. Sambil tengok TV masih pasang lagi. Jadi dia banyak distraction. Jadi for me, saya rasa we have to learn macam mana kita nak lari daripada, bukan penyakit lah, daripada ketagihan ni. Betul. Penyakit juga lah tu. Kan? Saya lah tu chronically online. Itu dia macam ada vortex kan. Macam tak boleh. So saya bangun pagi macam do not look at the phone, gosok gigi dulu. Kan orang selalu tanya, what is the first thing? Okay. You pegang Betul-betul. Okay. Orang tanya saya, macam mana you boleh kenal, macam mana awak boleh buat macam tu? Macam mana awak boleh kenal orang macam ni? Macam mana awak tahu jalan kat situ kan? Jawapan saya senang je. Bangun, jalan, pusing kiri. Bangun, jalan, pusing kanan. Pusing kiri.
bak kata pepatah filosofer terhebat dunia George Michael, turn a different corner and you never would have met. Maknanya jalan pusing. Sebab kalau you jalan duduk situ, lepas tu you tengok kat sini kan, macam orang kata you tak jalan lah. Jadi you, sebab you tak tahu kalau you pusing ke kiri, you jumpa benda yang lain. Pusing kanan jumpa benda yang lain kan. Kalau you kat situ, lepas tu kata, kenapalah dunia ni tak berikan aku ni semua opportunity. Yalah, kau duduk kat situ. Sebab saya pun cakap, ini orang-orang kerja Primeworks tu tahu kot. Bos tak tahu apa-apa. Bos duduk kat dalam office. Dalam office tu terpencil kat tepi, nak ada pokok. Ada orang yang keluar sana siapa? Orang yang menapak lah. All the producer, the salesman, everybody got. So sepatutnya dia orang punya decision lagi penting dari bosnya decision. Bos apa tahu. Jadi bos kerja dia support je. Jadi orang kata dulu kalau kita buat org chart, bos paling atas kan dalam triangle tu, bos paling atas. Salah ni. Sepatutnya kita pusingkan triangle tu, bos paling bawah. Yang paling penting ni kat atas ni, orang kat luar. Jadi bos kena pegang benda tu kuat-kuat. Kan? Jadi dia orang boleh menolong dia orang punya membuat keputusan. Jadi kita kasih dia orang free. Kalau salah tak apa. Salah jangan salah lepas tu meraung menangis tu tak keluar rumah kan. Salah bangun balik cepat. Salah bangun balik cepat. Jangan tak bangun. Itu yang saya rasa kalau macam tu kita akan dapat satu syarikat atau satu organisasi yang lebih inovatif, lagi cepat dan banyak salah. And salah tu bukan menjadi satu yang dia takut. Jadi kadang-kadang ramai orang takut nak buat salah, takut bos marah kan. Saya sarankan kepada bos-bos kat luar sana, jangan marah. Jangan marah. Kalau you marah kan dia takut dia akan buat benda yang sama. Dia buat benda sama, produk you sama. Bila produk you sama, bila you fail, orang kata kenapa produk kau tua kan. Siapa salah? Salah engkau. Sebab tak boleh buat salah. Jangan salahkan staff. You takutkan staff. You biar dia orang do everything tapi that they want to do. Datuk memang dulu masa zaman Bidang Prima dulu pun memang orang kata ni lah bos yang paling tak akan marah you ke cik? Betul. Tapi kadang-kadang bila marah tu simpan. Itu yang masalah tu kan pasal dia. Tapi bila kadang-kadang tu lah ada piano kat sana kan, main piano keluar lah kemarahan dia dalam jari-jari saya. Tapi bila tengok bawah orang tulis CBD, alamak, marah balik. Ni. Okay. So Datuk, kalau kita imbas lah, ni kita nak cerita tentang kalau kita cerita tadi tentang bersaing industri dan sebagainya. Pasal contohnya tonton OTT punya platform. I think it was ahead of time and saya rasa Datuk pun antara pelopor yang benda-benda yang ahead of time lah. Of course. Sebab masa tu konsep macam menonton kandungan semua tu masih lagi on demand. So memang belum on demand. So that's why OTT was very relatively sangat barulah. Apa agaknya yang jadi cabaran bila macam Datuk sendiri banyak mempelopori benda-benda yang ahead of time? Selalunya apa challenge dia? Challenge dia selalu kita tak ada data. Sebab kita buat benda yang baru. Data tak ada tapi data dari luar negara ada. Jadi kita terpaksa menggunakan data dari luar negara macam mana kita nak position bisnes ni. Dan masa kita buat tonton tu, sebelum tonton tu kita letak series-series kita di tv3.com.my. Lepas tu yang meletup Nur Kasih masa tu. Meletup sangat-sangat meletup sampai crash website TV3. Jadi kita terpaksa kita kena buat secara profesional lah ni. Jadi kita buat catch up TV lah. Dari catch up TV tu kita cari satu dunia mana dapat platform yang paling cantik sekali. Lepas tu kita try yang tu. Jadilah tonton. Bila tonton dilancarkan, dah best lancarkan, jadi catch up TV. Terus dia punya viewers dia naik lah. Sebab dia catch up TV, orang yang tak dapat tengok drama pukul 7 tu, bila tengok tonton kan. Jadi dia tak miss out. Pagi-pagi boleh lah dia ahli majlis tingkap dia boleh cerita, last time lah, tahun malam lepas kita apa jadi kat Mamat tu kan. Jadi itu yang penting. Dari situ lepas dah lancarkan, saya tiba-tiba ada dapat pengumuman daripada Apple. Dia orang akan lancarkan iPad. Jadi buat lepas 6 bulan lepas tu kita kelang kabut lah kena betulkan balik tonton tu, nak kenakan nak match dengan iPadnya specs kan. Jadi lepas tu Media Prima dibahagikan kepada, sebab digital dah jadi penting, digital division dan TV division. Jadi saya lepaskan tonton ke digital division masa tu. Dan saya jaga TV. Masa tu saya jaga ke-4 TV station lah. TV3, ATB, NTV7 dengan TV9. Wow, crazy times. So kalau orang sekarang ni tanya Datuk kan, okay,
Nak buka TV ke, nak set an app, ke nak buka podcast? Sekarang ni kalau orang kata jom kita buka TV station, saya akan cakap kau gila ke apa? Sebab mahal, kos dia mahal. Lepas tu perlu orang yang ramai tapi penonton dia kurang. Right. Macam mana tu? Macam mana kita nak betulkan ni? Jadi kalau saya buat TV macam sekarang, saya buat TV di atas digital lah. TV online. Right. Jadi podcast ni maybe adalah the new style of TV for now. For Dan now. dia akan evolve. Right. Mungkin dia akan berhenti jadi lebih cakap, mungkin dia dah start berlakon ke, mana tu berlakon. Mana tahu dia ada benda lain kan, you tak tahu lagi kan. Jadi dia akan bergerak ke depan. Apa-apa yang menangkap perhatian orang ramai akan terus dijadikan teknologi yang baru. Right. Jadi we have to be very very fast lah kan. Betul. Sekarang ni it's a race. Dulu orang gaduh nak own TV, nak orang gaduh nak own attention. Yeah. Dan kita tak boleh salahkan siapa tau. Tak boleh salahkan Gen Z. Kita tak boleh salahkan orang lama. Tapi sebenarnya kita boleh salahkan orang lama lah sebenarnya sebab bila dia orang marah-marah, kenapa dia orang tak tengok TV kita kan? Saya selalu kata, bang, kenapa kau punya produk tua sangat? Right. Inilah kita pernah buat. Saya pernah dulu menjadi saya speaker lah satu panel di mana saya terpaksa cakap dengan media ni zaman 20-30 tahun lepas. Saya kata okay, sekarang ni kita kena tahu macam mana kita nak challenge all the newcomers lah. Marah semua orang dalam tu. Saya tak boleh cakap company mana lah, nanti kan kena marah saya. Dia kata kenapa kena nak marah kan? Yalah, kita nombor satu. Kenapa kau nombor satu? Sebab kita lah paling paling banyak kita paling lama kat sini. Tak semestinya kau nombor satu. Tak boleh. Tapi dalam fikiran, kalau you paling lama, you nombor satu, salah. Betul. Sebab anytime je boleh kena overtake. Kan dulu orang sebut Apple, sekarang dah sebut yang apa tu, handphone from China tu kan. Lain, sekarang lain. Obsesi untuk menjadi nombor satu tu mungkin dah tak lah kot. Kita sekarang kan semua berebut. Kita lah nombor satu. Kita nombor satu, dek. Saya rasa tu datang daripada nak mendapatkan pulangan yang bagus lah. Dia nombor satu kan. Itulah boleh lah kita shout out nombor betul, satu kan. Betul. Tapi betul juga kan. Kalau kita bukan hidup dalam dunia kapitalis ni, nombor satu penting ke tak? Kan. Atau kalau kita tak jadi nombor satu dalam sekolah tu penting ke tak? Atau penting you jadi manusia yang baik, yang bagus, yang menolong orang. Jadi macam tazkirah pula sekarang. Betul. Tapi betul juga macam sekolah anak-anak saya sekarang ni dia private punya integrasi, dia dah tak ada nombor satu nombor dua dah. Dia memang tak ada. Betul lah. So tiba-tiba saya rasa macam alamak, saya pun nak tahu juga kan. Dia dalam kelas dia nombor berapa kan. Yelah. Tapi kadang-kadang fikir balik, alah tak apalah, as long as you dah tick all the boxes of you punya milestone, you punya apa semua tu. Okay, sejujurnya bila saya mengambil staff ataupun colleague yang baru, saya tak pernah tengok berapa A dia dapat. Tak penting sangat. Penting dia manusia ke tak. Personality higher. Personality ataupun dia menolong orang. Dia pernah buat kerja soup kitchen ke tak? Dia pernah pergi travel backpack across Europe ke tak? Dia pernah buka dunia benda-benda lain kan? Sebab kalau dia 17A, A1, apakah maksud? Maksudnya dia belajar kat rumah. Dia tak ada life. Maknanya dia dari situ belajar lepas dapat 17A kan? Lalu kalau letak dia dalam organisation, macam mana dia? Dia akan macam, ya bos. Okay, cepat bos. Mungkin saya membuat generalization kan. Right. Tapi saya rasa yang paling penting saya, you jatuh, boleh bangun tak? Kalau saya tolak you dalam dunia yang memang you tak faham, you cepat faham tak? You berani tak? So, courage, flexibility, resilience. Tu yang saya perlu. Kita belajar tak benda tu? Pernah tak dapat A1 dalam courage, resilience? Kalau dapat A1 baru saya suka kan. Right. Yang lain tu kita belajar macam orang gila, saya tak faham. Okay lah, Datuk Soal Alang, Datuk kat sini kita kena minta your opinion jugalah tentang penceraian RTM dan Astro. Wah. Boleh ke? Bagi belasan. Saya tak penceraian. 30. Saya tahu tapi yalah. apa yang saya tahu? Perspektif dia adalah adakah ini satu indikasi bahawa masa depan media ni memang dah fasa barulah. So is it a positive way kalau macam dulu kita gaduh who owns television, sekarang kita gaduh siapa yang dapat attention. So adakah ini salah satu petunjuk yang memang this is a big change in industry lah. Sebab sekarang ni adakah memang landscape penyiaran kat Malaysia ni semua nak dia orang punya own
You know, like, what do you Ini think? mungkin pendapat yang bukan popular. Unpopular opinion. The biggest demographic kat Malaysia ni 15 hingga 35, betul tak? 15 to 35 year olds paling penting. Kalau you cakap dengan dia orang, semua kumpulan bilik ni, okay, apa kau rasa pasal pencarian RTM dengan Astro? You rasa dia kisah tak? Dia tak kisah. Yang kisah siapa? Orang yang lama. Yeah. So I think benda ni saya pun tak nak tahu sebab saya like, okay, I'm not reaching to them. I'm trying to get my 15 to 35 because dia orang yang paling impulsif beli content, beli barang semua kan. Kalau orang yang above 35 tu pun tak impulsif. Dia dah set dah. You dah tak boleh tolak kan. Kalau macam zaman saya beli jual lagu semua tu kan. Yang dengar lagu berpuluh-puluh kali tu budak 15 tahun. Yang tengok TV show berkali-kali tu 25 tahun. Bukan yang 45 tahun. So for me, there's not, I'm sad. I don't know what happened behind the scenes. Saya tak tahu. Tapi maybe I have to worry about other things in my life. Yeah. Kan? Sorry, jawapan yang mungkin tidak menjawab soalan. Ya, netizen nak tea kan. Tapi betul juga lah Dah kan. lah, saya bukan dalam organisasi tu. I Mana saya know, tahu right? kan. Yang satu dia baca, diorang sudah bercerai. Kan. Okay. Whatever. Right. Yeah. Swipe right. Sorry, satu. Tak adalah macam tu. Ya. Kedua-dua organisasi masih memainkan peranan yang penting. Betul. Tapi kalau nak tangkap 15 to 35 tu, there has to be something else. Meaning that sebenarnya, kalau dia bergerak, okay, ini mungkin jawapan yang lebih, orang kata lebih lebih berumur lah. Okay. Kalau benda tu bergerak, yang kalau benda-benda sekarang ni dia tak berjaya. Bila tak berjaya, maknanya ada shift dalam dia punya ada revenue atau ratings. Kalau shift dari revenue ratings, dia semua kan terkapai-kapai nak fikir how to solve the problem. Aku tak cukup duit nak bayar ni, aku tak cukup duit nak buat tu. Dan dia kata the only way is we have to break from each other. Right. There has got to be a real business reason sebab itulah. Dan kalau business reason dia datang daripada penurunan sales, dan kita sepatutnya tengok di manakah silapnya ataupun di manakah our target market. If our target market is too old and is going down, obviously lah. And kalau if you want to get newer target market, kita harus cari benda yang baru. Kita buat business model yang baru. Right. Macam mana? Then bila everything's hunky-dory, everything semua okay kan, dia takkan bercerai. Maknanya something's not okay. What it is, really, I tak tahulah. Yeah. Tapi for me, usually it's either revenue or ratings lah. Yeah. Tapi at the end of the day, akhirnya mungkin yang masyarakat tak faham perspektif perniagaan tu lah kan. The fasad yang masyarakat nampak macam there's something bad happen. Tapi I think in reality, in business reality, if it doesn't work, okay, bye. It's not like nothing bad happens. I'm sure kedua-dua parti tu find that's the most amicable position that they have. So that's okay. Then they just reset, start again lah. Tiba-tiba bangun, jatuh. Bangun, jatuh. So no problem for me. In the end, yalah, kemungkinan some jobs have to go ke, or maybe they add more people ke. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa plan dia orang after that kan. Jadi, tapi that is the new normal. Yeah. Kita kena accept. Jadi for sure Datuk tengok kalau zaman sekarang kan orang kata semua nak jadi influencer. Tapi itulah, dia tak tahu, budak-budak zaman yang nak jadi influencer, dia tak tahu yang how rapid media works, macam how something can be obsolete in like even fasa influencer tu berapa lama dia akan bertahan tak tahu. Mungkin bertahan 20 tahun. Mungkin minggu depan terus jadi benda lain. Tak tahu. So you have to be ready to change with the times. Dalam itu, saya punya pengalaman adalah bukan change with the times. Saya akan change the times. Oh, that's why you are ahead of time. Faham? Tapi macam sebab music indie semua kan, yang lain tu kan, zaman tu kita panggil alternatif kan. Saya nak ke depan sikit. Bila ke depan sikit, orang tak tahu benda tu akan datang. Macam, ni lain lah. Tapi bukan lain banyak, lain sikit. Sebab lain banyak, saya buat artis lain banyak kan. Orang tak faham. Right. Terus tu tak ada orang beli. Saya patah balik. Ke depan sikit. Bila ke depan sikit, kita berheret orang sama. Tapi dia ke depan sikit ni penuh dengan analisa dan juga data. Seperti saya pergi gig. Saya faham. Bila ada gig saya faham, saya bolehlah faham macam nak ke depan sikit. Kalau saya ke depan sikit tak apa pergi gig tanpa data, saya sendiri shot sendiri, tu memang nak cek naas tu. Jadi from there, people say give people what they want. Saya selalu cakap give people what they don't know they want. Lepas sikit je kan. Jadi situ kita boleh
Okay, kalau nak ke depan sikit, rahsia saya kasih ni, alamak. Rahsia dia lah, you kena tangkap hati orang tu. Macam for example, you selalu pergi gig tu dulu kan. Sebenarnya saya kat sebelah tu. Bukan sebagai seorang pakcik tua yang gatal, tak. Sebab saya mendengar apa orang cuma cakap. Bila lompat-lompat tengok artis kan, dia kata, saya mendengar cerita, oh saya ni sebenarnya takut nak balik rumah. Oh saya sebenarnya, SPM saya okey, tapi saya tak tahu nak buat apa. So I can hear what they want. And banyak apakah penceritaan, what is it in their life. So bila tahu generasi tu nak apa, you boleh kasih dia what they want yang dia tak tahu lagi. Right. Dia kata, you perlukan kebebasan, nah keluarlah lagu-lagu yang kebebasan, you know. For example lagu Let It Go. Bukan lagu saya lah, lagu Let It Go kan. Lagu daripada cerita Frozen kan. Yeah. Lagu tu melambangkan apa tu? Kebebasan budak-budak dari mak bapak. Sebenarnya. Sebab zaman tu budak-budak macam let me try something, let me try something. So ada lagu cakap Let It Go. Apa lagi, jadi kita punya lagu tema lah kan. Macam juga OAG dulu 60 TV kan, tiba-tiba jom kita buat benda yang lain kan. Jadi benda tu yang agak, saya rasa banyak syarikat dia tak faham. Dia buat benda yang sama je. Dapat tunjuk. Alright, dapat wahyu. Wahyu. Netizen. Wahyu netizen turun. Datuk tadi cerita tentang industri pawagam, wayang. Macam tadi ada selit sikit. Yeah. Ada product placement sikit. Sorry. Ada product placement This sikit. whole thing. What's that? So how did it started lah, macam tiba-tiba masuk industri filem, tapi suka juga kita nak share yang you know you were once involved dalam 2 IP animation yang terbesar di Malaysia, Boy dan Agent Ali. Crazy. Sebenarnya Boy tak. Tapi bagi movie kan, I mean ada IP for movie sahaja kan, betul ke tak? Tak Agent Ali sahaja. Bukan Agent Ali sahaja. Tapi kita terlibat dari segi Media Prima untuk melancarkan series Upin Ipin, right, dan juga Boy di TV di Media Prima lah. Right, Dari situ mereka bergerak dan berjaya, dan bila sampai ke Agent Ali, kita nak terlibat sekali lah. Dari situ kita masuk dengan IP dia terus. Saya tengok Wow Animation atau Sama punya trailer tu punyalah baik, semualah bagus kerja anak kita. Betul. So saya rasa ini best betul lah. So kita masuklah Agent Ali. Right. So selain daripada animasi juga ada juga terlibat dengan filem Pulang. Jeng. So sebenarnya orang kata my grandfather story benar lah. Memang cerita atuk saya. Nice. Pasal orang yang pergi, orang Melayu yang naik kapal tahun 40-an tak balik-balik. Itulah cerita sebenarnya. Dia tak balik-balik. Nenek saya tunggu kat kampung. Sampai orang datang, 2 orang datang kacau dia. Nak you know, okey lah, kahwinlah dengan saya kan. Suami tak balik-balik kan. Tapi dia tak layan pun dia orang. Tunggu je kan. Sampai satu hari dia find out lah what happened. Jadi saya masuk bidang filman ni tak sebab saya jaga Primeworks, ada film division. Jadi masa tu saya tengok interesting juga filem ni. Saya memang suka filem. Tapi saya tak terfikir nak jadi terlibat dalam penulisan ke apa kan. Jadi satu hari tu saya terfikir saya nak buat cerita pasal kumpulan rock ni, nama The Kecewers. Ni saya tak jarang cerita. The Kecewers ni macam Deloitte yang ada D apostrophe Kecewers. The Kecewers kan. Sebab dia kecewa dalam hidup. Okay, so The Kecewers ni adalah tentang 4 musician yang mendapat peluang keemasan yang paling best, tetapi 25 tahun terlambat. Jadi semua dah tua-tua. Jadi saya fikir, macam mana nak tulis skrip ni kan? Saya terserempak dengan buku penulisan skrip. Saya ingat tak ada buku-buku macam tu. Saya terbaca, buku ni bolehlah saya tulis skrip. Saya baca 5 buku skrip. Lepas tu sebab saya di dalam Primeworks, saya baca semua skrip yang orang hantar. Lepas tu saya tengok apa yang buat, saya dengar carahan semua, as if I did my own course on script writing lah. Dan dari situ saya beranilah tulis skrip di Kecewers yang sampai sekarang tak diterbitkan lagi lah. Lepas tu second saya tulis Pulang. Tapi sebab saya terlampau dekat sangat dengan cerita Pulang tu, saya dapat penolongan daripada script development, content development Primeworks, dan juga Mira Mustafa yang memberikan dia lebih romanticize, lebih cerita romantik lah dalam tu. Cerita saya macam Wikipedia aja kan. Cerita dia lebih romantik sekali lah. Ditambah kan dia dengan budak-budak Primeworks. Jadi baguslah dia orang tokoh tambah, jadilah cerita Pulang. Berapa tempoh daripada idea sampai ke ni?
Berapa tahun masa tu? Saya, ni bukan spoiler lah, tapi saya jumpa kubur datuk saya 2008. Okay. Skrip tu tulis 2016 baru tulis. Saya ambil 8 tahun untuk fikir. Right. 16 tak tulis, 15 tu tulis. Tahun 2016, 17 siap. Lepas tu start produce, 2018 keluar. Jadi 10 tahun lah selepas saya jumpa kubur datuk saya, saya fikir macam mana nak buat cerita. Macam tu lah. Lepas pulang tu, kita terlibat juga dalam cerita Sangkar, Ejen Ali The Movie kan. Dari situ saya memang minat sangat lah dengan filem ni. So dikecewas? Dikecewas masih lagi skrip dia. Saya rasa skrip dia kelakar. Tapi dah nampak ke muka-muka siapa yang akan jadi? Dulu saya nak Faizal Tahir. I see. Sekarang pun kenalah Masih sebab lagi dia lah. dah boleh lah. Dia jadi rockers yang tak berjaya kan. Lepas tu dia nak cuba berjaya juga kan. So cerita dia juga. macam tu. Dah jadi karya masjid. Yelah macam tu kan. Macam mana nak aku takkan nak gig sekarang brother. Aku kat masjid ni. Nice. Benda cita-cita tu kita nak keluarkan kan. Sebab peluang keemasan ni, kalau dia orang buat gig ni, dia akan jadi masyhur satu dunia lah. Jadi sanggup tak dia tinggalkan jadi kat masjid ke buat jadi kerja usahawan ke apa-apa kan yang ditinggalkan. Tak jumpa kan. Dia nak gabung balik, try one more time. Jadi Datuk dengan semua banyak-banyak topi yang Datuk pernah pakai kan. Corporate leader, independent filmmaker. Yang betul-betul rasa this is me. Saya rasa 3 fasa. Satu positive tone, masa sebab muzik yang saya betul-betul nak buat. 2 ATV. Masa saya buat cerita-cerita TV yang betul-betul saya nak dengan dia punya style. Saya nak. Sekarang ni bersama Comet, saya buat filem-filem yang betul-betul saya nak. Seperti ni. Seperti Kadam. Tiba-tiba ada t-shirt. Alamak. Ala-ala promote lah sekali. Itulah, jadi Kadam ni merupakan filem pertama daripada Comet. Sebelum ni Comet memang mencebur dalam banyak filem. Tetapi kita sebagai pelabur atau mewakil pelaburan ataupun kita co-producer. Right. Kadam ni merupakan filem yang kita betul-betul produce. Baby lah. Jadi sekarang ni mendapat respons yang begitu baik dan menggalakkan daripada orang semua orang rata-rata semua orang suka cerita tu. Right. Alhamdulillah. Dia memang dalam tapi komersial tentang seorang yang terpaksa mewarisi saka. Right. Terpaksa. Lepas tu dia cuba nak lawan saka tu balik. Memang sedih. Orang masuk cerita ni, dia masuk takut, keluar menangis. Right. Sebab sangat sedih cerita dia. Kita Syamil Osman, dia pengarah, dapat Aknini Haq daripada Indonesia sebagai peran utama. Dan juga Datuk Remisha, Siti Khadijah Alim dan juga 2 anak-anak ni yang begitu bagus sekali lakonan dia. Zara Zaf dan Kal El. Jadi memang, dan Jun Lojong sebagai Nikmat yang menjadi saka itulah yang awal. Music dia daripada Rendra Zawawi. Dia pergi rumah tu yang kita buat shooting tu, dia rakam kayu, lantai, pintu, periuk, beras. Dia rakam semua tu, dia sample, dia masuk dalam komputer dia, dia jadikan alat muzik. Oh wow. Jadi kita mendengar skor sambil kita tengok menonton movie tu, menonton filem ni, kita mendengar skor ni macam lain daripada lain. Tapi skor tu seperti menyahut ataupun telling us is the house, rumah tu sendiri yang bercakap dengan kita sebagai background sambil kita menonton movie tu. Memang creepy kan. Memang baguslah Rendra tu. Lepas tu dia buat lagu dengan Najwa. Lagu tema dia, Tak Berlagu, yang dinyanyikan oleh Ernie Zakri lah. Jadi pada pendapat kami, ini semua gabungan yang mantap, yang bermula daripada skrip terbaik daripada Fariza Ishak yang dulu buat Song Lab dengan kami. Nice. Dan juga kita ada penerbit kita iaitu Linatan daripada Red Communications. Jadi dari semua tu bergabung, saya rasa ni satu gabungan yang hebat dan kita amat bangga dengan filem ni lah. Datuk terlibat dengan casting juga ke? Dari pemilihan pemilihan Indonesia casting? tu Okay. Tapi yang lebih tu Lina yang mencari. Right. Tapi kita juga nak kesepahaman dengan Lina lah dari pemilihan yang Agnini Haq tu. Semuanya in the end dia pilih, tapi kita kasih banyak cadangan lah. So Datuk Remy Ishak tu was it your ni juga ke? Tak, Hero. sebenarnya
skrip ni dah lama ada. Lepas tu Lina dah memang dah kata I want dia. Remy, right. Saya fikir dia dulu kita gunakan dekat Bulang kan. Lepas tu dia memang berlakon, memang method actor kan. Masuk menjiwai. Saya biasa dia berlakon kan, saya pergi set, saya takut nak cakap dengan dia. Sebab dia dalam karakter. Nanti kena marah. Kemana kadam dia pula. Tapi dia bagus. Saya memang, you should watch. Saya baru keluar 4 hari. Ada orang dah tengok 4 kali. Nice. Saya tak tahu macam mana. Dia tengok saka dia kot. dia dispatch saka dia. Tapi kadang-kadang tu orang selalu kadang dia tengok banyak kali tu sebab yang first time dia tak ada apa-apa, dia tak ada expectation. So second time dia nak tengok benda-benda yang lain pula. Third time dia nak dengar pula. Betul. Yang betul yang tengok 4 kali ni dia kata, bukan seorang, ramai tu 4 kali. Dia kata setiap kali dia tengok lain dapat. Lain. Itulah magicnya lah karya Syamil Osman pengarah ni. Macam mana dia boleh dengan skrip Fariza tu, dia punya pusing-pusing yang kita tak sedar tu, dia keluar. Kan? Jadi saya teruja lah sangat dan sangat happy lah that inilah production pertama saya. Nice. Happy sebagai for dari you. Comet lah. Dari Comet. Sebelum tu buat untuk syarikat lain kan. Hari ni memang kali ni memang sendirilah. So apa sebenarnya yelah macam harapan Comet contohnya, ada tak you all punya your dream big tu, adakah kata nak membawakan filem Melayu, filem Malaysia ke Oscar? Well, saya tak pernah fikir pasal Oscar, tapi yang pentingnya untuk industri kita lebih maju dan lebih pesat, kita harus grow kan. Kita harus mendapat peningkatan setiap tahun. Dan kalau kita ambil daripada domestic punya consumer aja, kita punya growth tu tak akan banyak tu je. Jadi kita tak nak harus pandang keluar. Tak semestinya Oscar is the final one lah. Tetapi kita pandang benda ke seberang. Kita kena tahu bahawa kita buat cerita-cerita ni bukan sahaja untuk orang Malaysia, tapi juga untuk orang luar yang boleh faham, yang kita boleh juga mengeksport culture kita sendiri. Dia pandang, dia tengok macam tu kan diorang, diorang pun ada bela saka, ataupun diorang macam macam tu rumah dia zaman dulu, jadi diorang faham. Yang kita ada ni, yang kita ada culture kita lain daripada lain tau, ada dunia. Jadi dunia tak pernah nampak orang Malaysia macam mana. Jadi kita tunjuk dia orang Malaysia macam mana. Tapi kalau orang Malaysia kita tunjuk kat dunia tu macam dia tak minat lah. Sebab dia kata ini dah ada lah kat negara. Kalau dia macam tak pernah. Mana ada Mat Salleh cakap tak pernah kan. I've never seen this before kan. Baru penting Mat Salleh ke orang daripada China ke orang daripada Jepun kan. They want to see something a bit different. So I always want to do that. Dari Comet, we have to try and figure out how to break through. Macam mana kita nak melepasi barrier yang dalam minda kita ni. Ya betul, paling penting kita kena menang juga di kawasan sendiri. Tetapi cari naskah-naskah yang boleh menang di kawasan sendiri dan juga boleh travel. Dari situ saya rasa Kadam merupakan salah satu naskah hebat yang rasa telah mendapat perhatian daripada negara-negara jiran, dan kita akan ke sana nantilah, tak lama lagi. InsyaAllah. So sebagai filmmaker ni, mungkin apa agaknya your views kan? Setengah orang kan memang dia buat cerita nak buat duit je. Ada yang nak buat karya, tapi where do you stand in between? Nak buat duit untuk membuat karya yang lebih inovatif. You make money not for money's sake. You make money to invest in the future of your products. As long as your future products gerak ke depan. Kalau benda tu fail, you tak gerak ke mana pun, ya habislah mati kat situ. Tapi kalau you success, you harus do your responsibility sebagai satu syarikat yang kata dia inovatif ataupun syarikat kreatif, harus sentiasa buat benda yang baru. Tak boleh buat benda yang sama. Benda sama dia cepat mati. Benda baru. Jadi kalau buat benda baru tu kan ada duit. So profits from what you have, you kena push produk yang sama, gerak ke depan. And kadang-kadang akan fail. Dan orang akan kutuk lah. Itu biasa. Tapi kalau you percaya dengan visi dan misi, kalau you rasa dah inilah tujuan syarikat ni, tujuan saya, dan don't give yourself a back door. Jangan ada strategi lain, jangan ada plan B. Kalau you ada plan B, you akan gunakan plan B tu. You tak ada plan, you satu plan je all the way go ahead kan. So that's why I think that's what drives me, yang buat saya rasa macam saya betul-betul nak buat ni sebaik mana yang saya boleh untuk menjayakan visi kami, iaitu keluarkan filem Malaysia, berjaya di Malaysia, dan juga nak mendapat perhatian daripada seberang.
Dan lepas dapat perhatian tu, okay, berjaya di seberang. Lepas tu perhatian dia lagi jauh lagi. Lepas tu berjaya di sana, dia slowly lah. Right. So saya kata Oscar tu bagus, tapi dia itu memang nampak. Tapi kita tak boleh terus ke situ. Yeah. Dia banyak step. So Datuk, baru-baru ni kita dikecohkan, of course lah, dalam industri filem ni kontroversi. Oh, biasalah. Kontroversi. Itu baru storytelling. Kalau tak ada kontroversi, apa nak dengar cerita? 14 hari wajib tayang tak sempat, dah ditarik semula filem kontroversi. Oh, itu. Itu. Wajib tayang sebenarnya bukan 14 hari tu. Saya kena check balik. Saya pun tak tahu. Tapi itulah sebabnya kita kongsi pawagam tu dengan pihak pawagam. Kita bukan sewa dari dia. Kalau sewa dari dia lain cerita. Dia pun ada cost dia nak kasih kita pawagam tu kan, experience yang ada tu, crossing dengan punya sistem dia semua tu. Jadi memang selalunya kita share dengan pawagam lah semua. Ni filem kontroversi yang kalau dia tak jadi, yang kerajaan isu. Saya tak tahu yang isu. Katanya zaman sekarang ni dia dah menyekat kreativiti lah. Tak Macam ada. if you go beyond. Saya baca, itu penerbit dia sendiri nak menghentikan. Jadi saya seperti awak juga. Yang saya baca tu je. Dan kita baca headline je lah kan. Apa yang orang lain desas-desus tepi-tepi tu, saya kata ini keyboard warriors. Katilah nak cakap apa kan. Kita tak boleh tengok. Kita kena tanya Tuan Badan sendiri. Kita dah lock rahsia muda adalah ini ya. Don't care. Betul. Tapi sebenarnya kan, masa saya kecil sampai muda lah juga, sampai saya dah young adult, saya cepat terkesan bila orang cakap something tu. Bila satu hari tu, bila mak saya ketuk pintu, saya tidur, umur saya 7 tahun. Dia kata dia kutuk 3 minit, saya tak bangun kan. Saya satu hari rasa bersalah. Walaupun tu biasa. Saya rasa bersalah. Jadi saya tak boleh kalau orang tu rasa I feel bad. Jadi for me, memang saya belajar macam mana jadi kental. Kental lah. Macam mana nak ambil apa orang cakap tu, macam mana nak ignore kan. Kita tak hiraukan. Especially social media. Boleh jadi ganas. Dan selektif. Itu hati boleh. So, kena jadi kuat. Sebab I think Datuk, you are an empath. Gen Z slang. Empath. You're an empath. Alright. You tengok, you ada fear. Betul. So orang macam tu dia kena protect dia punya peace lah. Dia kena selective what you want to ni. So Dato', what in your perspective, apa agaknya filem terbaik setakat ini, local filem kita, filem Melayu? Selain Kadam lah. Alamak, tadi saya pandang je. Saya pandang product placement. Kadam terbaik. Yang baru saya tengok Badak. Nice. Badak, well done. Well done to Raihan. Nama dia, yang director dia. Sangat-sangat bagus. Shaizi Sam. Saya rasa tu pun method acting yang I love it lah. So to me that was very very well done. And juga bukan sebab saya terlibat, tapi sebenarnya Blood Brothers is a very good film. And saya dapat banyak perhatian daripada luar negara tengok. It's well constructed lah, and it's enjoyable, it's cinematic kan. Kita lupa kadang-kadang kita pergi sinema ni, kita pergi tengok agam ni, kita nak enjoy. Blood Brothers enjoy. Betul. Yes, bestnya. Pukul dia, tembak dia kan. Macam best kan. Betul. Sama dengan Badak tu, dia nak jadi hip hop singer kan. Tapi bapak dia tak boleh dengar. Bila dia pegang speaker baru dia dengar. Memang saya pun terasa juga. Saya suka yang lead tu lah, the girl tu betul-betul rasa lah. So Datuk, in future apa lagi agaknya komen nak keluarkan? Dikecewas? Kita orang terlibat dalam satu filem bernama Badut Gendong daripada Indonesia. Dia akan keluar di Malaysia tak lama lagi ni. Dia kan di Indonesia dia ada orang-orang pemain jalanan yang pakai kostum-kostum yang seperti dia, kaki badut tu yang angkat dia. Tapi sebenarnya kaki dia lah kan. Jadi cerita ni badut tu hidup lah. Dan start bunuh orang. Itu yang itu je saya nak kasih. Tapi memang gila best. Masih genre the thriller horror. Thriller horror. Sebab dia bunuh orang dengan keganasan yang begitu ganas sekali lah. Dan juga saya terlibat dengan beberapa filem nantilah hujung tahun ni. Secara tak sengaja filem-filem tahun ni yang saya terlibat semuanya horror.
Bermula dengan Kisah Bawah Tanah, iaitu series di Yes. Astro tu. Saya terlibat tu dengan budak-budak Kisah Bawah Tanah tu. Best. Di Malaysia. Kisah Bawah Tanah, by the way, animasi untuk dewasa. Ya betul. Betul. 13 Jangan ke bagi atas. anak kau tengok. Lepas tu yalah, ada Kadam, tu Badut Gendong. Right. Lepas tu hujung tahun ni kita terlibat dengan Munafik Indonesia. Dengan satu lagi cerita zombie, iaitu Zona Merah. Ada Agni Nihak juga kat situ. I Jadi see. 5-5 semua horror ataupun zombie horror. Nice. So okay lah. Tak nak buat biopic. Kita kurang biopic filem. Kalau biopic tu sebenarnya saya tak ikut genre tau, saya ikut cerita. I see. So, kalau cerita tu bagus, saya masuk. Right, Tak semestinya dia horror ke, biopic ke apa ke. So kalau dia cerita bagus, biopic, Let's saya go. akan masuk. So I will read the script together with my team lah. Nice. Okay, Datuk, masa sudah time. Tapi sebelum kita Masa sudah time, masa sudah time. Okay. Cuba try test. Okay. Kita nak trivia sikit. Oh, ya. Rapid fire lah. Okay. Okay. So, soalan pertama. KL atau Boston? Ui, susah. Tanpa berfikir panjang. Boston. Okay. Soalan. Sebab? Saya membesar. Saya menjadi seorang dewasa di situ. Right. So dia ada sentimental lain lah. Sentimental, sangat sentimental. Saya rindu Boston. Tapi sebenarnya saya sayang KL. Right, faham? Tapi saya lahir kat PJ. Boston. Budak Tiga PJ. tempat. Budak PJ, yang come on. Boston. Saya belajar linguistik. So Boston ni mesti dia punya accent dia very nasalized. Lepas tu dia jadi A yang Boston. Alright? Ben. Harvard. So that's how you speak English? Kapak. Okay. Matt Soalan Damon tu Boston tu. Matt Damon. Matt Damon. Okay. Soalan nombor 2. Yeah. Mana lebih senang? Jadi pemuzik atau penerbit filem? Perkataan senang tu macam sedikit. Senang Okay. Kalau senang pemuzik sebab seorang je boleh buat. Penerbit filem kena ada satu team. Right. Tapi itulah, muzik ni susah buat duit. Sangat-sangat susah. If you are a musician. Tapi if you are around the music, then maybe you boleh cari cara lah. Right. Okay, soalan ketiga. Apakah filem tempatan yang last kali Datuk tengok di panggung wayang? Kadam baru semalam tengok. Kenapa? Kita banyak bagi peluang ni Sorry. untuk product placement ni. Maaf, tak sengaja. Ada sesi meet and greet. Tengoklah sekali kan. Okay, patut bawa Remy Ishak sekali. Anyway. Sayang mana lebih? Positive tone? Aish. Agent Ali? ATV? Mana? Which one is your baby Tak now? boleh lah. Tu macam cakap anak Anak-anak mana semua yang sama, paling you faham? suka kan? Semua pun Semua saya, anak-anak. semua Papa sayang. Semua papa sayang. Dengan sepenuh hati. Yang cakap kalau tak sayang sepenuh hati, dia tak akan menjadi kan? Jadi cubalah. You do your best. Right. And then tengok dia jadi apa. Okay. What is your guilty pleasure song? Guilty pleasure song, Careless Whisper. Okay. Can. Jenama piano pilihan. Sekarang ni. Kalau piano akustik, Kawai. Okay. Kalau piano electric Patrick. is Nord. Nord. Right. Penyanyi idola. Wah. Ramai sangat lah. Ramai tak boleh fikir lah. Ramai sangat. Penyanyi. Siapa yang comes the first nama? Cik. Okay. Ini bukan jawapan klise, tapi P. Ramlee. Alright. Fair. Yeah. Masuk politik, yes or no? No. Never. Tu tak payah fikir Tak payah fikir laju. Never. Alright. Perlukah kita seorang menteri seni dan budaya di Malaysia? Kita tak? perlu. Alright. Tapi kalau saya jadi menteri, masuk politik, saya nak jadi menteri cool. Maknanya, yang ni cool. Yang tu tak cool. Yang tu tak, tu kerja saya. Ini tak cool. Itulah. Menteri cool. Okay. Jadi boleh jadi soalan yang terakhir ini akan test tahap cool. Benda yang paling uncle sekali yang you buat, yang currently yang you pernah buat, yang you buat sekarang ni. What is the most uncle thing? Paling uncle. Your children may say, alah, uncle-nya buat apa? Saya buat joke bodoh lah. Oh, Dad joke saya. Dad Dad joke jokes, saya yang paling
paling gempak daripada datang dari saya lah. Okay. Tapi- Shoot me one with I one. don't- Dia macam you cakap dekat comedian. Tell me a joke. Tell me a joke now. Make me laugh now. Terfikir. Okay. What's the... Kesian orang musician ni dengan joke ni. Okay. What's the difference between a musician and a large pizza? What? A large pizza can feed a family of 4. Kesian Kesian musician. Tapi betul kan? Betul. Ahli muzik. Tak Ahli dapat. muzik. Kesian tapi dia. kesian. Tapi tu Kesian. juga tu menunjukkan bahawa kita kena tumpukan perhatian kita kepada muzik. Kita kena support. Faham. Tak sebenarnya baik kan. sial. Tengok. Sial ahli muzik. Nangis saya. Sebab itu jadi penerbit filem. Product placement lagi. Ya, kadang. Ya. Saksikan kadam. Kan, saksikan Kadam 11 Jun. Jangan sampai jadi tuan. Jangan. Oh, itu dia punya tagline. Jangan sampai jadi tuan. Jangan sampai jadi tuan. Ada satu tagline yang lain tapi saya tak boleh cakap depan kamera. Takutnya apa takut dia? nanti. Kejap lagi Off kejap camera. lagi. PM tepi. Off camera kita buat joke. Tapi tak ada nak plan nak jual kat Netflix ke apa ke? Ada Nak lah. pemalas. Nampak pemalas. Tapi lambat lagi. Lambat Sangat lagi lah. lambat. Okay lah, Jadi I you pergi tengok FOMO. Pawagam dulu. Okay. You belum tengok lagi. I am FOMOing right now. Nak baring kau sini. Okay, tak. I'm FOMO. I need to wear that t-shirt lah tu dia ni. Oh, Bawa okay, t-shirt okay, lebih tak? okay. Size M. Dapat hint. Saya boleh Alright. terima hint. Thank you so much, Datuk Ahmad Izam Omar for joining us here today. Kita sangat happy. Saya akan cari gambar selfie saya bersama dengan Datuk Izam 16 tahun lepas. Saya akan memang katakan how can we biar let loose seorang vampire di luar sana hidup. Tapi apa pun kita dah jumpa dah The Fountain of Youth. Sentiasa mencari benda untuk buat. InsyaAllah sentiasa InsyaAllah. muda. Dah pakai topi. Alhamdulillah saya Dah pakai tutup lah. topi. Saya tutup lah saya punya receding hairline tak nampak. Betul. Saya boleh jadi ambassador solar power. No lah, I don't believe you. Anyway, terima kasih sekali lagi dan bagi anda semua jangan lupa untuk komen, like, share benda semua. Dan Nick Nazmi, rugi tak join episod kali ni. Kata-kata sikit kepada... Saya selalu drive dekat Setiawangsa. Saya pandu. Saya nampak dia macam ni kat billboard. Kita nanti Saya nak tengok dia macam ni tadi. Saya nak ambil gambar. Boleh tak buat macam ni? Saya YB tolong. Saya mau nak sekali. pukul 3 pagi, kita drive, kita berhenti, lepas tu kita conteng Conteng. muka dia. Sebab marah dia tak join. Tak baik. Okay, saya Dani Roslan. Sign out. Sign out. Saya Saya Dani Ahmad Roslan. Izam. Jap. Cerita pasal AI kan? Saya lah AI yang original. Ahmad Izham. Beliau lah. That is a great dad joke. Yes. It's so bad. Adakah anda risau AI akan mengambil alih tugas anda? Saya berada di sini. Inilah AI Cuci ni. kain, sidai kain semua boleh buat. Alright, thank you. Bye semua.